Assalamualaikum. Dah hari ke-9 kita berpuasa, Alhamdulillah, bulan Ramadan 1447 Hijrah. Puasa ni sebenarnya kita boleh semak lah takat ni puasa kita macam mana. Adakah puasa kita lebih baik? Sama-sama kita semak lebih baik daripada tahun lepas. Sebab kalau kita tak mampu jadi lebih baik dalam bulan Ramadan yang sebulan ni, rasanya amat mustahil lah kita akan jadi lebih baik luar bulan Ramadan. Itu yang kita takut tu. Sebab tu kita kena cuba macam mana pun, cuba jadi lebih baik, lebih taat pada Allah masa bulan Ramadan ni lah, untuk cuba, untuk jadi bekalan untuk cuba lebih baik bila kita keluar Ramadan. Sebab kalau kita masuk Ramadan, keluar Ramadan sama je, kita hanya dapat lapar dahaga penat sajalah. Rugilah, amat rugi. Itulah sama-sama kita semak dari kita. Setakat ni dah 9 hari puasa ni, Ramadan ni, macam mana? InsyaAllah ada masa lagi, tak terlewat. Untuk buat baik ni tak akan pernah terlewat. Tapi Ramadan ni peluang kita untuk eman yang Allah bagi. Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Allah hadkan syaitan dan iblis. So sepatutnya kita lebih mudah untuk buat banyak kebaikan, untuk bina diri kita jadi lebih baik akan datang the next 11 month. InsyaAllah. Tengok balik, insyaAllah sempat lagi. Cuba. Sebab jika kita tak boleh jadi lebih baik masa Ramadan ni, mustahil kita akan jadi lebih baik luar Ramadan. Mustahil. Kan? InsyaAllah sama-sama kita semak diri kita. Tengok balik. Boleh, insyaAllah. Pelik kan tengok bila bulan Ramadan, boleh jika sembahyang jemaah kan, pergi masjid. Boleh ke? Boleh juga kan? Boleh juga, boleh sebenarnya. Nak kan tak nak je. Okay? Yang serokok boleh berhenti rokok. Boleh je. 8 jam, 9 jam tak serokok. Boleh je. Tak mati pun. Alhamdulillah. Boleh je kan? Tu. InsyaAllah boleh. Sebenarnya boleh. Boleh je bangun sahur kan? Maksudnya bolehlah kita bangun subuh. Awal. Kan? InsyaAllah. Cuba insyaAllah. Sama-sama kita usaha untuk jadi lebih baik. Ramadan kita tahun ni lebih baik daripada Ramadan akan datang. Dan insyaAllah kita cuba supaya keluar Ramadan ni kita akan jadi hamba yang lebih taat, lebih baik daripada sebelum kita masuk Ramadan. InsyaAllah. Kita cuba. InsyaAllah.